Pernah tak rasa boring? Hangat isu mengenai kerajaan mengharamkan penggunaan media sosial. Majoriti orang sebabkan terlalu bosan, dia memilih untuk tekan Steve Jobs, Albert Einstein. Jadikan bosan ni sebagai satu alat untuk dia berkarya. Media sosialnya adalah satu-satunya ataupun menjadi media utama untuk menghapuskan rasa bosan tu. Itu yang UNICEF minta kerajaan jangan stop kat ban tu saja. Social media ni guna pakai untuk self-expression ataupun educational. Kena ada satu, dia tak boleh nak blanket ban je. Walaupun yang di ban tu hanya social media, tapi apa penggantinya? Diorang pernah buat satu kajian, diorang campak, bukan campak lah, diorang letak satu device. Sebab kita adalah salah satu generasi yang berjaya eliminate rasa bosan tu. Assalamualaikum dan selamat datang ke The Boring Podcast. Podcast yang membincangkan tentang bagaimana membina kreativiti anak-anak serta penggunaan skrin yang sihat. Saya Zulfadli. Dan saya Amira. Welcome to The Boring Podcast. The Boring Podcast ini dibawakan khas oleh Storytime. Minggu ni, apa yang kita nak cakap dalam episod 1 kita The Boring Podcast ni? Kita kena cerita dulu kenapa kita namakan dia boring. Sebab nanti kan orang ingat kita punya podcast ni boring. So soalan saya adalah, pernah tak rasa boring? Selalu. Suka ke tak rasa boring tu? Tak suka. Tak suka. So benda ni dia adalah satu perasaan yang normal lah. Memang ramai orang sebenarnya tak suka rasa boring ni. Ramai orang rasa tak selesa dengan rasa boring, rasa bosan. Sebab antara bendanya adalah kita rasa tak produktif. Kita rasa tak buat apa-apa. Dan ada kajian yang menunjukkan, kajian oleh seorang psikologis kalau tak silap saya, Dan Gilbert. Dia buat dia panggil beberapa orang masuk dalam satu bilik, dan bilik tu tak ada apa-apa, kosong aja, kecuali ada satu button. So button tu bila tekan dia akan keluarkan satu electric shock. Mungkin sakit tapi tak berbahaya lah. Dan majoriti orang duduk dalam bilik tu tak lama pun, dalam 15 minit je. Sebab terlalu bosan, dia memilih untuk tekan button tu dan untuk rasa electric shock tu. Maksudnya orang-orang dalam tu tak boleh bercakap antara satu sama lain. Tak boleh, dia masuk seorang-seorang. Masuk seorang-seorang. Dan dia tak boleh buat apa-apa. Dan tak ada phone, tak boleh bawa phone, tak ada TV, tak ada buku, tak ada, apa pun tak ada. Bilik tu kosong. Dan cuma ada satu button tu je. Dan orang lagi sanggup untuk rasa sakit elektrik tu daripada rasa bosan. Untuk hilangkan rasa bosan. So rasa bosan tu memang bukan satu benda yang selesa lah untuk kebanyakan orang. Tapi kalau kita tengok, mungkin orang-orang yang berjaya seperti Steve Jobs, Albert Einstein dan ramai artis-artis lain, dia jadikan bosan ni sebagai satu alat untuk dia berkarya, untuk dapatkan idea. Bosan tu adalah satu benda yang sangat penting dalam kreatif proses diorang. So sebab tu kita dekat dalam The Boring Podcast ni kita nak bawa balik. Kita kena raikan rasa bosan tu. Maksudnya adakah kita akan berkarya dalam Boring Podcast ni? Itu kita boleh tengok lah nanti apa hasil dia. Sebab kita adalah salah satu generasi yang berjaya eliminate rasa bosan tu. Kita tak ada waktu-waktu yang kita tak buat apa-apa. Kalau masa kita kecil dulu, kita ada waktu-waktu yang kita nak tengok TV pun kita tak ada benda kat dalam TV. Nak keluar tengah hari, panas. Kita ada waktu-waktu yang kita tak tahu nak buat apa dah. Boring tu part of life lah. Tapi kita sekarang ni, sebabkan benda ni, sebabkan alat ni, kita berjaya hapuskan rasa bosan dalam hidup kita. Itu yang kita nak bawakan balik lah. Kita meraihkan rasa bosan tu. Okey, menarik. Yelah, kalau zaman dulu, zaman kita kecil-kecil, Cik Zul umur berapa tahun? Dah tua lah kan? Zaman kita kecil, mak kita muda, memang tak adalah benda yang namanya telefon pintar. Kalau ada pun alat komunikasi adalah dengan telefon yang kita tekan yang kat rumah tu kan. Kat dinding tu. Kat dinding, pasal yang pusing-pusing tu. Jadi betul lah kata Cik Zul, yang kita adalah generasi yang berjaya menghilangkan rasa bosan tu dengan efektif. Disebabkan ni telefon pintar. Okey. Untuk screen time kreatif dan selamat, download Storytime. Cik Zul, bercakap tentang boring. Kan terbaru ni hangat isu mengenai kerajaan mengharamkan penggunaan media sosial. Jadi seperti yang kita tahu, cara untuk menghapuskan rasa bosan, rasa boring ni, dan media sosialnya adalah
satu-satunya ataupun menjadi media utama untuk menghapuskan rasa bosan tu? Ada ulasan yang kita boleh bincangkan tentang pengharaman penggunaan media sosial bawah umur 16 tahun ni? Kalau ikutkan media sosial ni, dia punya had umur sebelum ni adalah 13 tahun. Itu had umur yang semua platform patuhilah mengikut akta COPPA dekat US. So COPPA ni adalah something like Child punya Protection Act untuk online lah. Dan dalam akta tersebut dia menyebut 13 tahun tu sebagai had minimum untuk social media. Dan sebabkan platform-platform ni market terbesar dunia adalah US dan platform-platform ni kebanyakannya pun daripada US. So dia orang patuhi 13 tahun tu lah. Cuma baru-baru ni kita ada mendengar yang Australia mulakan 16 tahun ke bawah dah tak boleh tengok akses media sosial. Dan Malaysia juga antara yang negara kedua yang menyebut kita akan mulakan tahun depan untuk letakkan ban tersebut jugalah. So kita akan naikkan daripada 13 pergi ke 16 tahun juga. Tinggikan had umur. Itu pun masih lagi mereka rasa awal kenapa nak ban kan? Betul. So di kalangan kanak-kanak memang diorang akan rasa terkesan sangatlah sebab media sosial ni jadi dia orang punya playground. Dulu kita bermain dekat playground dekat luar, balik rumah, balik sekolah apa semua. Kita bermain kan. So budak-budak sekarang dia playground dia adalah media sosial. Bila kita tarik akses dia orang, budak-budak memang akan rasa tak selesa lah. Tapi benda ni sebenarnya penting untuk kita tengok balik sebab media sosial ni kita bayangkan dia sebagai kita bagi anak-anak kita bermain tanpa pengawasan. Kita lepaskan dia. Bayangkan kalau kita bukan dalam satu taman, kita bagi anak, kalau dalam dunia sebenar tu mungkin kita bagi anak pergi main dekat luar negara. Pergi seorang-seorang. Kawan dia kita tak kenal, siapa kita tak kenal kan. Itu yang bahaya tu. Siapa yang dia jumpa pun kita tak tahu. So kat sini kerajaan dengan niatnya baiklah untuk menjaga keselamatan anak-anak kita semualah. Itu antara benda yang paling besar lah saya rasa dalam social media punya isu baru-baru ni lah. Yalah, alangkan kita membiarkan anak-anak kita bermain seorang pertama permainan yang depan rumah tu pun boleh berlaku apa-apa sahaja. Betul. Ini kan pula bermain di luar negara. Bermain di luar negara. Kenapa di luar negara? Sebab dengan media sosial ni kita boleh akses tanpa had, tanpa jangkauan, bahan-bahan info, semuanya di hujung jari. Dan info ni semua tak boleh dikontrol. Ni antara masalah yang ada dekat platform. Walaupun platform cuba untuk, saya tak tahulah sejauh mana diorang berusaha. Saya rasa diorang boleh berusaha lebih. Tapi konten-konten yang ada dalam akaun-akaun yang bawah umur ni, bawah 18 tahun ni, masih lagi boleh melihat konten-konten yang tak sesuai untuk diorang. Sebab benda ni algoritma kan. So algoritma tu bila dia like satu posting yang mungkin tak sesuai untuk budak-budak tu, dia akan post lagi banyak benda-benda yang macam tu. Saya rasa banyak benda yang platform boleh lakukan, tapi bila kita nampak platform tak bersungguh, itu yang kerajaan start masuk. Ban terus je, senang. Kau tak nak dengar cakap, aku ban. Itu je lah. Dari atas authority. Walaupun baru-baru ni ada isu daripada, bukanlah isu, satu kenyataan dari UNICEF yang mengatakan larangan penggunaan bawah umur ni 16 tahun tidak cukup untuk menyekat gejala sosial berlaku dalam kalangan kanak-kanak ni. Jadi Cik Zul ada pandangan tentang UNICEF punya statement. Salah ke dia punya statement tu? Mungkin orang baca dengan statement tu tak cukup. Tapi kalau kita baca balik in detail, sebenarnya UNICEF sokong. Dia sokong. Cumanya diorang ada beberapa kerisauan lah. Antaranya, adakah sebabkan ban ni menyebabkan platform jadi lagi tak bersungguh untuk design platform yang lebih selamat untuk kanak-kanak. Sebab kita kena ingat daripada 16 ke 18 tu ada lagi. Itu pun kanak-kanak juga. Betul. Umur 16, 17, 18. Betul. So itu pun kanak-kanak juga. Untuk mereka ni macam mana pula? Sebab tu macam saya sendiri personally, kalau boleh naikkan ke 18 ke 21 senang. Paling senang sekali. Alang-alang dah 16 tu naik je lah terus 18. Kan? Tapi saya pun tak pasti kenapa, apa reason dia 16 tu. Mungkin kita boleh, kalau dapat info lagi, mungkin kita boleh terangkan lagi lah. Dan pakar pun macam orang-orang yang advocate benda ni pun cadangkan lebih lagi. Macam Dr. Jonathan Haidt tu pun sebut,
Kalau boleh biar 18 ataupun 21. Tapi kita pun tak tahu kenapa, apa reasonnya 16 tu. But benda tu satu permulaan yang baik lah. And dari segi UNICEF tu sendiri, banyaklah benda-benda yang dia sebutkan. Macam satu benda yang paling dia highlight sekali adalah safety design dalam platform tu. Design recommendation daripada UNICEF. So dia nak make sure yang platform ni masih lagi berusaha untuk design platform diorang ni supaya sesuai dengan kanak-kanak. Bukan kanak-kanak yang kena sesuaikan dengan platform yang kena sesuaikan kanak-kanak. Maksud UNICEF ni dia highlight yang regulation alone. Regulation sahaja tak cukup. Kena datang dari semua pihak, termasuklah company-company macam company besar tu lah. Dia tak nak menjadikan regulation ni satu, okay, aku dah selamat, tak payah buat kerja apa-apa. Sebab regulation dah state macam tu. Betul. Benda ni yang sebagai platform rasanya diorang tak ada masalah dari segi resources lah. Duit diorang banyak. Bukan sikit-sikit punya banyak. Memang duit diorang memang banyak. Kalau diorang nak buat sebenarnya, saya rasa diorang boleh buat je. Even kalau tak silap saya, TikTok dekat China. TikToknya untuk konten-konten yang bawah. Untuk kanak-kanak, akaun kanak-kanak, kontennya berbeza daripada konten yang akaun dewasa ni. Maksudnya ada dua akaun. Dia ada dua, macam dua haluan macam tu lah. So algoritmnya berbeza, konten yang keluar tu berbeza. So konten-kontennya lebih banyak educational dan sebagainya lah. Dia tak ada konten-konten yang merepek sekarang ni lah. Masalah kita, even kita tengok content creator yang profesional pun terpaksa downgrade konten mereka untuk cater algoritma tu. Tu antara masalahnya lah yang saya rasa masalah dengan algoritma ni lah. So platform kena buat something lah kat situ. Muat turun storytime di jomstorytime.com. Macam mana pula kan UNICEF kata, yang Cik Zul cakap sebelum ni, UNICEF dia mengambil kira semua pihak, sama ada yang datang dari golongan bawah, rendah. Sebab diorang pun kata social media ni guna pakai untuk self expression ataupun educational. Itulah bila kita buat blanket ban, kita ban semua yang pukul rata. Maksudnya yang tak bersalah pun kena. Yang tak bersalah pun kena sekali. Jadi itu antara kesan-kesan yang mungkin itu yang UNICEF minta kerajaan jangan stop dekat ban tu saja. Force juga benda-benda lain jugalah. Sebab kita macam UNICEF dia tengok kanak-kanak secara keseluruhan dan especially kanak-kanak yang dalam kelompok yang tak berapa nak okey kan. Kelompok-kelompok yang kalau dari segi ekonominya mungkin B40, B10 ke bawah dan sebagainya kan. Jadi penggunaan skrin diorang berbeza mungkin daripada kita. Kadang-kadang itulah platform komunikasi diorang. Satu-satunya benda yang ada. Dengan sosioekonominya berbeza daripada kita. Kita mungkin tak faham apa yang berlaku kat sana. So itu yang mungkin UNICEF highlight. Jangan lupa orang-orang yang kat bawah ni yang mungkin menggunakan social media dengan cara yang berbeza. Dan mungkin ada yang kat situ dah sumber pendapatannya dan sebagainya kan. So bila dah tak ada benda tu, apa nak buat? Dan UNICEF ada highlight juga satu benda yang sangat penting. Tak bermakna bila di ban tu kanak-kanak ni tak cari cara lain. Ni kanak-kanak punya perangai dia kreatif. Dia suka explore. Lagi pula bila dia tak ada benda yang nak mengisi masa lapang itu, dia akan rasa bosan. Masa tu macam-macam lah idea datang. Dia akan cari juga supaya dapat akses apa yang dia nak. Betul. Sebab ada satu, saya rasa ni projek UNICEF ataupun UN ke apa, tapi badan-badan NGO yang besar ni lah. Diorang pernah buat satu kajian, diorang bukan campak lah, diorang letak satu device, saya tak pasti phone ataupun tablet, tanpa apa-apa arahan, dia bagi device tu saja. Dalam tempoh beberapa bulan, budak-budak ni, kalau tak silap saya kat Afrika yang tak pernah pegang device, tak pernah kenal, tak pernah jumpa skrin. Dalam masa beberapa bulan, diorang boleh figure out macam mana nak guna. Dan bukan sahaja guna, dia boleh hack benda tu dan connect ke internet dan sebagainya dalam masa beberapa bulan. So itu kreativiti budak-budak. Budak-budak dia tak takut untuk mencuba, dia tak takut untuk rosakkan benda. Dia akan cuba dan buat je lah. Jadi itu antara benda yang kita jangan pandang rendah dengan budak-budak, kerajaan especially kena fikirkan apa. Bila kita dah ban tu mungkin untuk short term, kita boleh beli masa lah orang cakap kan. Jadi sementara tu kena force juga untuk platform sediakan
platform yang lebih selamat lah untuk kanak-kanak, supaya benda tu dia, sebab bila kita buang something, kita kena ganti dengan something yang lain. Dia tak boleh biarkan lompong macam tu. Bila lompong, dia orang akan cari solution dia. Dan masa tu kita takut kita tak sedar. Sebab budak-budak tahu yang kalau mak bapak dia tahu, orang dewasa tahu, benda ni akan diharamkan. Lagi-lagi budak-budak remaja kan. Bercakap pasal budak remaja, saya ada baca satu kertas kajian yang bertajuk Impak Ketagihan Skrin Telefon Pintar dalam kalangan remaja Juvana. Kan kita tahu Juvana kan adalah remaja yang melakukan kesalahan kan, melanggar kesalahan undang-undang bawah umur 18 tahun. Yang ni menarik kajian ni, dia dari Jurnal Komunikasi, Malaysian Journal of Communication. Jadi kajian ni, subjek kajian ataupun kita panggil informan adalah dalam kalangan pelajar dari sekolah Tunas Bakti STT, dan mereka telah mendapat kebenaran daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk pengkajian ni. Kenapa saya rasa macam tergerak nak share tentang kertas kajian ni, dah membuktikan bahawa bahayanya kegunaan social media ni untuk remaja. Kenapa? Sebab inilah dia kata, ini yang memang saya terkejut lah bahagian hasil kajian dan perbincangan. Dia kata ketagihan skrin tegar mendorong kepada ketagihan kandungan bahan terlarang. Seperti yang kita tahu, bahan terlarang tu macam kat dalam pornografi lah. And then kertas ni adalah bagi tahu, dia quote ayat-ayat yang hasil daripada interview budak-budak tu. Lepas tu antaranya, ni informan tu katalah, budak yang terlibat tu kata, first saya tengok, saya rasa macam geli. Lepas tu lama-lama ketagih macam nak tengok benda tu. Sebab bosan puncanya saya banyak tengok handphone. Lepas tu saya tengok hari-hari. Dia memula dengan cuba, lepas tu tengok hari-hari pula. Informan yang lain pula, dia kata saya memang banyak habis masa dengan handset. Banyak tengok dalam 5 atau 6 video tak baik setiap hari dalam sehari. Ada yang 15 minit, ada yang 3 minit. Tapi banyaklah video, dia siap boleh terangkan berapa minit. Dan kajian ni pun telah membuktikan yang semua informan yang terlibat tu menghabiskan masa sebanyak 8 hingga 10 jam sehari dengan handphone sahaja. Bahan terlarang ini dinilai sebagai satu bentuk hiburan yang boleh membantu menenangkan tekanan perasaan, melupakan masalah. Salah satu bentuk rangsangan menjadikan mereka lebih gembira. Kalau kita nak kata tak setuju dengan pengharaman ataupun sekatan penggunaan media sosial bawah 16 ni, kita tengok balik kajian-kajian yang telah dibuat oleh researcher. Sebab kita tak boleh bagi macam ustaz, saya tak setuju. Pandangan masing-masing lah kot kan. Kita back to the research semula. Tengok berapa banyak kajian yang telah terhasil akibat daripada keburukan penggunaan media sosial ni untuk remaja. Ada satu buku ditulis Anxious Generation, tulis oleh Dr. Jonathan Haidt tadi itulah yang kita sebutkan tadi. Dia memang buku tu memang majoriti ni cerita pasal media sosial, kesan media sosial tu kepada generasi remaja yang baru ni lah, dan dia menggunakan perkataan anxious. So kat situ social media ni membuatkan budak-budak rasa anxious tu, dan benda tu akan lead kepada banyak benda lain lah, depression, self-harm, suicidal, dan cyberbullying. Dan cyberbullying baru ni kita dikejutkan dengan kanak-kanak yang bunuh diri sebabkan cyberbullying. Itu pun satu benda yang menyedihkan lah, benda padahal kataan je, bukannya fizikal pun. Dan itu sudah cukup menunjukkan betapa bermasalahnya social media tu sendiri bila tak dikawal. Sebab dia dah jadi satu benda yang sangat senang untuk orang melontarkan kata-kata buruk. Betul. Sebab dia tak ada kat situ. Keyboard warrior. Tapi bila datang depan-depan tak berani pula. Benda tu dia jadi enabler lah kepada masalah-masalah ni, dan kesiannya kepada budak-budak yang dalam kategori yang mungkin baik lah kan, yang tak buat apa-apa. Dan bila dia pula tak ada support secara emosi, parent mungkin sibuk ataupun tak tahulah, macam banyak benda lah, banyak faktor. Bukan menyalahkan ibu bapa, tapi kadang-kadang situasi masyarakat dan ekonomi tu sendiri create situasi tu jadi macam tu. Jadi banyak benda yang kita nak kena ni lah. Kita boleh cerita lagi ni dari segi aspek attention, fokus. Budak jadi brain rot,
dan sebagainya. Ni baru cerita pasal masalah yang teruk ni lah. Kita boleh cerita lagi yang kalau tak sampai ke situ ada lagi masalah-masalah lain ni. Yang kecil-kecil tu. So itu pun akan memberi banyak lagi benda impactnya lah. Dan social media ni antara benda yang paling besar lah masalah dia tu. Skrin ni dia tak addicted tanpa social media. Betul. Kalau kita sendiri jujurlah, siapa pernah endless scroll after scroll, real. Game pun kita akan stop main sebab kita akan penat main game. Betul. Social media tak ada, kita akan duduk scroll. Dia endless loop punya dopamine hit. Hormon yang memberikan kita rasa seronok. Cik Zul ada biskut ni depan, tak rasa lapar. Ada susu, nampak Dia cepat minum. Nampak aku tak tekak banyak cakap ya Cik Zul. Minum dulu sikit. Podcast ini dibawakan khas oleh Storytime. Lepas kita bincang dengan secara panjang lebarnya tentang keburukan sosial media, kenapa kita di sini Cik Zul? Apa role kita di sini? Macam mana kita nak play the role? Kita dekat sini mungkin kena disclaimer sikit lah. Sebab kami develop app Storytime. Seperti apa yang UNICEF sebutkan tadi dulu lah. Dia kena ada satu, dia tak boleh nak blanket ban je. Walaupun yang di ban tu hanya social media, tapi apa penggantinya? Mungkin dari segi segmen umur tu, app yang kita bangunkan Storytime ni bukanlah segmen umur budak-budak yang umur 13 hingga 16 tu kan. Tapi kita kita fokus kepada kanak-kanak umur 3 hingga 7 tahun lah. Dekat situ kita sebagai app developer, even daripada dah 3 tahun kita buat app ni, memang daripada awal kita cuba bukan sahaja ikut COPPA punya regulation tu tadi, tapi kita cuba lebih lagi. Sebab tu kita buat design-design yang non-addictive dalam app Storytime kita tu, supaya kita sebagai app developer menyumbang juga kepada penghasilan screen time yang lebih sihat dan selamat untuk kanak-kanak. Betul. Dia sebab apa? Apa yang specialnya? Kan kita kata social media endless scroll, endless dopamine hit. Jadi apa kaitannya dengan apps yang kita bina ni? Adakah sama? Ada kaitan ke dengan dopamine level itself? Kita memang bermain lah dengan dopamine tu sebenarnya. Sebab tu banyak perkataan dopamine keluar. Sebab hormon seronok dopamine. Sebab kita bermain dengan level of stimulation. Kita sebagai stimulation ni adalah benda yang masuk dalam stimulate otak kita lah. Basically dia melalui pendengaran, melalui mata, hidung, touch, pegang, semua ada stimulate something. So tinggi stimulation ni kita akan lebih attach lah dengan benda tu. Kita akan lebih segar, lebih aktif dan lebih, kalau dalam konteks media, contoh kalau filem tu action movie, kita susah nak mengantuk. Betul. Kita sekali rasa berdebar. Kita sekali rasa berdebar dan sebagainya. Kalau cerita tu slow je, kita akan mungkin boleh tengoklah beza high stimulation dengan low stimulation tu lah. Storytime ni kita fokus pada low stimulation punya design. Bila kita kawal level of stimulation tu, kita akan kawal level of addiction juga. Dopamine dan seterusnya addiction lah. Budak-budak bila main Storytime ni, dia tak akan main untuk tempoh masa yang panjang. Kita tak mencuri rasa bosan budak-budak tu. Sebab dah terisi. Jadi budak dah tak ada, even main Storytime tu, after sometime dia akan rasa bosan. Game bersama. Game bosan. Cukup. Dia akan rasa sama esok. dia akan rasa bosan tu sebab mungkin dalam 30 minit, 40 minit dia main, dia akan rasa bosan tu. Kita sebagai developer, kita design benda tu supaya dia tak mencuri lah physical life budak-budak. Dia tak adalah duduk kat skrin aja. Tak adalah sampai 8 hingga 10 jam. Tak adalah sampai 8 hingga 10 jam. Even certain time yang Cik Zul kata 30 minit dah cukup dah. Kita pun sebagai app developer, kita sedar yang kita masih lagi banyak tanggungjawabnya. Jadi untuk app Storytime ni pun banyak benda yang kita tengah. So mungkin Amira boleh ceritakan sikit apa yang menariknya dalam app Storytime ni. Apa yang menarik, saya pun baru join team Storytime ni. Jadi pertama kali saya masuk ni, saya macam wah. Sebab ini local punya application kan untuk kanak-kanak. Dia educational digital activity lah.
Lepas tu saya try lah tengok satu-satu digital activity kat dalam tu. Macam, dalam satu aplikasi ada banyak aktiviti kita boleh buat. Itu macam saya tertarik. Jadi kalau saya punya role sebagai learning designer, saya sedang design untuk digital activity yang akan datang. Kita namakan sebagai Ocean. Apa yang menariknya Ocean ni? Saya yakin kalau kita sebut Finding Nemo, semua orang akan tahu. Kan? Dan kenapa saya macam rasa teruja sebabnya kalau kita nak relatekan yang Finding Nemo tu, sebenarnya haiwan-haiwan kat dalam tu, spesies kat dalam tu, coral, semua tu real. Even ada event yang kat dalam tu pun real. Contoh, pergi lautan dalam gelap, lepas tu jumpa ikan anglerfish yang itu semua betul. Lepas tu kan ada yang turtle travel diikut arus kan, itu pun betul. Yang kan, arus tu pun betul, wujud sebenarnya. Sebab saya punya background marine science and technology, adalah belajar pasal semua current. Saya rasa macam pendedahan tentang ocean untuk kanak-kanak ni, tentang ilmu ocean ni, melalui bermain. Biar dia orang sendiri cerita, dalam ocean ada apa, turtle ni buat apa. Saya rasa itu menepati tema aplikasi ni, story time, yang mana kita nak kanak-kanak sendiri bercerita apa yang diorang buat. Itu yang saya rasa dengan Ocean ni, antara daripada awal penghasilan story time, kita nak buat satu app yang budak-budak bercerita sendiri. Biasa bila kita cakap story time ni, storytelling ke apa, app tu yang akan bercerita dekat budak-budak. Dia jadi macam bedtime story ke apa kan. So dia akan bercerita, budak-budak dengar. Tapi dalam story time ni kita tukar dia supaya budak-budak sendiri yang bercerita. So sambil dia bermain tu, dia akan bercerita juga apa yang dia mainkan tu. So dia akan pretend play lah basically. Kalau ibu ayah ke parents boleh tengok anak-anak main dengan physical toys, main dengan anak patung ke, main dengan kereta ke kan, kita boleh nampak budak-budak bercerita. Sama juga dalam screen ni pun kita sebenarnya boleh design dia supaya budak-budak bercerita juga. Dan Ocean ni lah yang saya nampak memang betul-betul kita duduk reka dia betul-betul supaya ada tools dan ada momen-momen yang boleh spark budak-budak untuk bercerita. Dan apa yang sangat tertariknya tentang Storytime ni, saya suka sebab dia aplikasi yang tak perlu menggunakan internet. Saya rasa selamat kat situ untuk kanak-kanak. Tak perlukan internet. Kalau pergi ceruk dalam kampung ke, boleh main Storytime, jangan risau. Tak perlukan internet. Bila budak-budak main, apa yang Mira harapkan? Harapan? Saya nak diorang explore dunia ocean. Sebab menarik lah sebenarnya saya sebut dunia bawah laut ni. Sebab tak semua orang menyelam. Betul. Tak semua orang menyelam. Dan tak semua orang berenang pun. Tak semua orang berenang. Apatah lagi menyelam. Even kalau kita nak bagi anak-anak pergi lah mandi dekat laut, kita bagi orang tak lah kan. Dia kira apa yang saya harapkan adalah ini adalah pengenalan awal untuk kanak-kanak dunia bawah laut. Tak kisahlah dia main dengan kehidupan dalam tu ke, lepas tu dia tengok suasana, lepas tu pergi makin dalam. Mak, kenapa makin gelap bawah laut? Gelap bawah laut. Yelah tu. Mak pun tak tahu bawah laut tak ada apa. Dan kita boleh tengok sebenarnya sebab kita cuba design dia dengan sehampir yang boleh. Sampai yang boleh. Dia tak adalah betul-betul exact sama kan, tapi kita cuba design dia sehampir yang boleh. Dan budak-budak memang, kalau kata coral tu ada ikan tu, memang itulah dia. Sebenarnya coral tu memang ada ikan tu je. Ikan lain masuk kena garan. Teaser. Teaser ikan apa so, tu? Budak boleh belajar dekat situ. Apa yang ada dalam dunia ocean ni dan apa yang majoriti kita semua tak tahu kan ada dalam tu. Dan in fact ocean ni sendiri pun kebanyakan tempat belum di-explore pun lagi. Betul, banyak lagi yang kita tak explore dalam laut sendiri. Okay, next segment for the Boring Podcast. Cerita santai yang menarik apa kita nak bagi tahu? Sebab tengah bosan. Tengah boring kan. Boring. Itulah. So kita dalam The Boring Podcast ni kita nak introduce something untuk segmen terakhir kita lah, di mana kita nak share satu benda yang kita jumpa minggu ni, benda yang boleh mungkin spark kreativiti. Dia tak semestinya benda yang excited sangat, tapi benda-benda menarik lah yang kita jumpa. Dan saya nak share satu buku, Here We Are. Ini antara buku favourite saya lah, buku cerita. Saya tak beli untuk anak saya beli untuk saya. Bukan untuk anak, bapak. Okey. Sebab tu buku ni dekat office.
Dia bukan kat rumah. Tapi anak saya sukalah baca buku ni sebab lukisan-lukisan yang ada dalam ni dia sangat menarik. Dia bercerita pasal kehidupan kita dekat bumi. Lukisan ni sangat menarik lah. Ditulis dan dilukis oleh Oliver Jeffers. Story time sebenarnya banyak inspirasi daripada sini. Kenapa saya pilih buku sebab memang buku ni antara kehidupan saya lah. Bukan nak belagak. Buku pun. Sebab saya dengan anak-anak memang selalu, kadang-kadang dah kurang lah, tapi dulu selalulah kita orang akan baca buku, pergi kedai buku dan buat bedtime story, bercerita. So ada beberapa buku lah yang kita orang selalu baca dan ni antara buku yang saya suka lah. Saya pernah pinjam diam-diam. Lepas tu saya baca. Boring tak? Tapi menariklah buku ni. Dia pasal Oliver Jeffers ni, dia seorang ayah. Dia buat buku ni untuk anak dia. Dia as if dia buat pesanan yang ringkas untuk anak dia dalam satu buah buku. Tapi dalam bentuk gambar. Menarik, best. Betul. So untuk Amira, apa benda yang nak dikongsikan? Nama perempuan kan. So saya suka, bukanlah suka shopping, suka jalan-jalan. Bukan nak promote, tapi nak bagi tahu. Pergi ni jalan-jalan Jepun. Banyaklah benda yang menarik. Soalnya kalau saya pergi jalan-jalan Jepun, saya suka pergi section yang toys tu, mainan. Cerita ke saya jumpa apa? Anak patung. Letak siap-siap. Senang nak ambil. Benda ni comel lah, geram. Ni karakter Sumiko Gurashi. Tengok, anak saudara ramai. Tapi ni bila untuk sendiri-sendiri, bukan anak saudara. Kita kata apa? Self reward. Kenapa dalam banyak-banyak tu kita ambil benda ni? Apa yang trigger benda tu? Apa yang memanggil? Saya memang suka Sumiko Gurashi. Sumiko Gurashi. Tahu tak ni apa? Tak tahu. Tengok. Kurang berjalan ni. Saya anak, dah lah lelaki. Anak semua lelaki. Alah, kita ni belum kahwin. Kita ni beli untuk diri kita je lah yang mainannya. Ni sebenarnya puzzle. Kenapa saya rasa menarik? Sebab puzzle dia kan selalu kan petak, square. Tapi bila namanya dah suka karakter Sumiko Gurashi, puzzle pula Sumiko Gurashi, dia punya bentuk puzzle ni pun bentuk Sumiko Gurashi. Memang saya ambil lah. Nampak tak? Dia comel lah, comel. Saya suka. So kita simpan untuk koleksi diri kita sendiri. Dia bukan main tau, dia simpan. So sebab akan datang, kenapa benda-benda ni penting? Bila kita, untuk kita jadi kreatif, kita kena kawal input kita. Apa yang kita consume, apa yang kita jumpa, benda-benda yang kita terinspirasi, semua ni kita kena simpan sebagai, kalau saya panggil dia sebagai idea palette lah. Idea palette. So palette idea. Kita kumpulkan semua benda kat dalam tu. Jadi kita secara tak langsung kita develop kita punya sumber idea. Dan bila datang waktu boring, itulah waktu yang otak akan start menerawang, wandering. Untuk dapatkan idea-idea baru. Dan itulah sebabnya kita dalam The Boring Podcast ni, kita akhiri segmen kita dengan kita share benda-benda yang kita terinspirasi lah minggu tu. So rasanya kita dah sampai ke penghujung rancangan The Boring Podcast. Untuk anak nak jadi kreatif, kita kena biarkan dia rasa boring lah. Jangan asyik-asyik bagi skrin, jangan asyik-asyik attend dia. Bagi dia ruang untuk dia rasa boring. Sebab dengan rasa boring tu, dia pandai-pandai lah dia mencipta mainan untuk diri dia sendiri. Betul. Jadi terima kasih kerana mendengar. Terima kasih kerana mendengar. Assalamualaikum. Macam kena ulang balik. Okay, we take two. Siap. 3, 2, 1. Okay, jadi kita dah sampai ke penghujung rancangan kita. Nak apa? Nak kreatif? Anak kena boring. Kena boring. Jadi terima kasih kerana mendengar. Sekejap, kita ada tagline ke? Entah, tak ada. Tak ada lagi kan? Okay, see you next episode. Dah habis. Kita makan. Boleh mula balik kat sini kot nak anak kreatif tu. Kita tak balik ni kot.